Baru sekarang saya faham bahawa pelancong daripada negara China nak datang ke Malaysia sebab papan tanda dalam bahasa China. Saya tak terfikir genius Datuk Seri Tiong King Sing. Baru hari ni saya faham bahawa pelancong daripada China, warga negara China duduk di Beijing, Shanghai, Guangzhou, bincang dengan family mereka, jom kita pergi ke Malaysia sebab ada papan tanda Cina kat sana. Tetapi dalam kes ini, saya rasa walaupun kritikan terhadap seorang menteri ini sangat-sangat pedas dan sangat menyeluruh, tetapi hakikat ini balik kepada soal realiti politik dan hakikat politik lah. Saya percaya tidak ada apa-apa yang akan berlaku kepada menteri ini. Menteri ini boleh dikatakan sebagai seorang yang kebal, seorang yang untouchable, sebab beliau adalah menteri ahli parlimen pertama daripada Sarawak yang sebelum GPS beliaulah yang pertama yang memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi itu telah membeli beliau satu kekebalan yang besar bahawa dia cakap apa pun, dia cakap merepek pun tak apa, tetapi dia akan selamat daripada sebarang rombakan politik. This is the reality of politics. And kita tidak menyalahkan PMX sebab ini survival. He wants to be Prime Minister, fine. But this is the cost of being Prime Minister lah. You have to accept people like Tiong King Sing, even though majority of Malaysians want this guy gone from the cabinet.